Anda boleh baca satu page dalam buku dalam 10 saat. Boleh? Okey. Sekarang saya tunjuk. Ya Allah. Speed reading tip keempat, pergerakan mata pintar atau smart eye movement. Okey. Orang biasa bila dibaca macam ni. Imagine blah 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 minutes. Did you blah 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 that can. Tengok mata. Do just blah 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 fast pace. Knowledge blah 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 speed reading. Orang memang baca laju-laju, dia mata tak bermula di sini, dia bermula di sana. Macam ni, tengok. Dia baca ni sini. So kau tengok orang biasa macam ni, lambat sangat lah. But orang pandai dia macam ni. Okay, bagaimana boleh that? Okay, boleh practice. So bila bermula, okay, boleh mulakan dengan perkataan masuk daripada perkataan pertama dan terakhir setiap baris. So baca macam ni. Sekarang saya tak baca macam ni, saya baca macam ni. Satu, bila bagus macam ni, saya boleh kemudian cuba 2 perkataan, 3 perkataan, 4 perkataan. Maksudnya saya senang. Apabila penglihatan persisian anda bertambah baik, anda akan mercepatkan kelajuan membaca anda dengan ketara dengan penggunakan masa pergerakan mata dengan bijak. Okay? So ini just practice boleh. Ini boleh smart eye mode, memang boleh baca cepat. Saya tunjuk sekarang, saya tunjuk banyak contoh bagi boleh baca cepat-cepat dengan mata. Bila nak menggunakan pergerakan mata pintar atau smart eye mode, memang gunakan dengan jari, dengan pen, dengan pensel. Memang saya suka pen lah, boleh pensel also. So bila baca, mata di sini, and then baca ni. And then bila balikkan boleh baca lagi apa tengok line atau line baru. Cing, cing. Ini double sweep, double line sweep. Nak mula di sini, mula sini also boleh. 1 perkataan, 2 perkataan, 3 perkataan boleh also juga. Tetapi 2-3 perkataan macam cepat lagi lah. Tak boleh macam ni also belang bagus. Ini memang smart eye movement, double line sweep. Let's tengok line lagi. Ini variable sweep. Ini variable sweep macam ni, start macam ni, bermula perkataan 2, perkataan 1. Bila balikan, tak balikan macam ni, lompat 4-5 baris or sentences. Balikan. Ini boleh pakai pergerakan mata pintar dengan increase vision span. Dia baca banyak-banyak perkataan satu blink. Shum. Ini ada variable sweep. Memang bagus. Saya tak pakai ni, saya tunjuk apa saya berguna. But ini boleh bagus also juga. Variable sweep. Ini the S. Pergerakan mata pintar macam ni. Macam ni, dan balikan macam ni, dan baca mata macam ni. Bila baca macam ni, bila balikan also boleh baca baris above, atas, dan bawah. Baca bawah terus. Selalu dia baca, tak wasting time. No wasting time at all. Masya Allah. Ini zigzag method. So, bila baca, tak baca baris 1 pertama, dia baca macam terus masuk, and then turn like this, then balikan. Bila macam turn like this, memang boleh revise atau tengok lagi apa sudah tengok baris, and then balikan. Saya suka ni, but ada next one, saya memang suka. The loop. Ini memang favorite saya. Bila baca speed read, saya macam ni. Saya mata macam ni, and then bila baca macam ni belakang sikit, saya boleh tengok apa saya sudah baca, and then bila balikan saya tengok baca baru, and then balikkan macam ni, and then mungkin satu page saya boleh baca 5 second, 10 second mungkin. Tengoklah apa page besar, kecil, language senang atau tak senang lah, but satu page boleh cepat, and then memang bagus. Mata selalu tengok perkataan. Look at that. Masya Allah. Vertical wave untuk orang boleh baca memang laju. Dia macam ni, start ni sini, kita boleh peripheral vision, boleh tengok ni, saya macam ni. Ini memang cepat. Ini memang orang boleh baca satu page mungkin 3 second, 3 saat, 4 saat, memang senang. Double guide untuk orang memang boleh baca laju-laju, memang power gila lah orang baca. Ada satu mata sini, satu mata sana, bila start di sini, boleh tengok
Terus boleh mungkin 2-3 saat, 2-3 second boleh baca satu page lah. Ada orang memang gila-gila power, dia just tengok macam di sini, and then daripada peripheral vision, boleh tengok semua macam one blink, bang, 1 second, 1 page, bang. Alhamdulillah, sekarang anda tahu bagaimana menggunakan pergerakan mata pintar. Okay, let's do some revision. Video 1 saya tunjuk bagaimana boleh use a guide, finger, pen or paper. 2 saya cakap bagaimana boleh minimize regression. Video 3 bagaimana boleh increase vision span, memang penting sangat. And then hari ini kita tengok bagaimana boleh pergerakan mata pintar or smart eye movement. Alhamdulillah, sekarang anda sudah habiskan 4 tip untuk speed reading. Ada satu lagi, tapi memang nak speed read, berlatih. Practice. InsyaAllah, all the best. InsyaAllah.